Alhamdulillah kita dah nampak beratap, dah ikat batu, dah hampir dekat sini lah. Alhamdulillah. So batu ni nak dapat dia kena sabar sungguh kalau kita nak buat pakai batu ni. So batu ni di atas bukit sana, dekat 1 kilometer lah, 1 kilometer lebih macam tu atas bukit tau. So nak dapat dia memang kena sabar lah, kena pergi ambil, buat 2 trip masuk ambil. Sebab dia kena dengan motor, nak masuk dengan ni tak boleh, tak sampai. Sebab dia punya jalan lorong dia kecil, tahu tak? Lorong dia kecil. So ini memang kena orang sabar lah, orang tak sabar memang takkan boleh buat ni. Sebab orang yang duk mai tengok pun dia kata, ish, dia tak sanggup kan. Tapi kita sanggup. Sebab ini adalah satu cabaran yang best lah, cabaran yang best kan. Satu lagi kepuasan result yang kita dapat tu. Nampak tak? Slow and steady lah, tak payah kalang kabut. So, kita dah buat memang style tu kan. So nampak nice lah bila kita ikat tu kan. Nampak tak? Ni belum complete lagi. Dia dah tengok ayam dah. Kita tengok ayam dulu. So kita ambil kayu dulu, tak payah ikat lah. Tengok ayam. Nah, oh tu dah siap lah. Belum sempurna lagi. Ini lumpuh sikit ni, lumpuh. Ni dah okey dah. Bila dia lega yang satu tu, dia punya urat kepala dia jadi macam blur sikit. Yang satu tu elok, normal elok, boleh makan semua, tak masalah. Tapi dia lumpuh, baru dalam proses rawatan. Tapi dia akan lega lah, tak ada masalah ini tu. So kita tengok kecil ni. Nanti ini kita akan panggil chicken transit punya tempat ni, tahu tak? Ni kita buat ni memang untuk transit ni lah, anak ayam dia transit. Jadi kita akan ubah lah, kita akan bawa pergi masuk belakang sebelah store sana tu. So nice lah, lebih nice lah. Nanti incubator semua kita akan masuk kat dalam tu. Lagi okey lah. Incubator tu tak tahulah kalau ada elektrik. Kalau tak ada elektrik, so kita kena cari satu alternatif lain lah kan. Maknanya pakai solar ke apa. Tapi kat sana memang kita akan create satu tempat yang ngam untuk ni lah, incubator ataupun transit anak ayam akan duduk kat situ. Kalau brooder memang kita akan sustain kat sini lah. So untuk brooder memang kat sini lah. Jadi cantik lah bila kita duduk sini. Dia tak ada lah benda-benda yang tak menyenangkan. Relax ni, relax muda lagi. Minat boleh DM lah. Ni ada kat luar ada satu gitu. Hantu besar. Dah pokok lah, cepat sementara stok masih ada. Oi, lapar. Oh. Ramai. Hari kita bubur banyak tau ketum kat dia. Makanan ini yang ketiga kan. Kita lebur. Tapi yang makanan tu, jagung tu kita letak kat situ lah. Kalau yang dedak ni dia tak boleh bagi penuh all the time, tak boleh. Dia kena hadkan juga. Kalau tidak dia jadi melampau. Dia jadi termolok, dia memang sentiasa lapar kan. So kita kena control juga. Nanti kita lepas. Jom masuk. Jom masuk nak bagi makan. Jom terkepit lagi. Terkepit. Masuk dulu. Allahu Akbar. Macam ni lah. Allahu Akbar. Jadi masuk dulu. Jadi kita pergi makan. Tu ada lagi tu yang tu pergi di kelas-kelas ni. Relax lah, jangan kawan-kawan. Alhamdulillah. So sampai dekat ni dah lega lah. So let's start. Kita nak buat macam nak temik kayu pula. Dah nampak nice kan tekstur dia. Menarik best. Kena dengan telaga. Ni satu perkampungan ni kita akan buat ni. Ni pelan-pelan lah. Kita kopi. Nak cari pokok durian. Siapa ada pokok durian? Kalau ada sponsor mai. Harum manis apa dah. Ni doyan king ke, blackthorn ke. Cari yang agak setahun dua yang nak berbuah lah tu. Boleh buat mai kita tu. Kita dah reserve lah kat sini. Kita nak buat satu perkampungan. Mai lah. Siapa nak sponsor. So akan ada kenangan lah kat sini. Bila tengok pokok durian tu kan. Boleh nanti Bapa beli ni. Alright, thank you.